Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan salah satu tugasan dua bagi mata pelajaran profesionalisme keguruan, iaitu tajuknya persembahan. Saya sukacitanya memilih salah satu isu salah laku guru, iaitu yang berkenaan dengan gangguan seksual guru terhadap pelajar. Tajuk ini saya pilih kerana kita lihat bahawa kebelakangan ini banyak isu-isu berkaitan dengan gangguan seksual oleh guru terhadap para pelajar. Baik, seterusnya. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan tajuk gangguan seksual ini, baik saya perkenalkan sedikit dari latar belakang diri saya. Saya merupakan pelajar PDPP COS. Nama saya Wan Ahmad Fahmi bin Noor Muda, merupakan kumpulan daripada DS24, dan berikut sebagaimana yang tertera adalah merupakan nombor metrik pengenalan diri saya di IPG Ilmu Khas Ceras. Baik, seterusnya ini adalah berkenaan dengan sedikit rubrik pemakahan yang saya sertakan di dalam slide perbentangan persembahan saya pada hari ini. Saya pergi sebentar lalu berkenaan dengan rubrik pemakahan. Okey, seterusnya. Okey, baik. Kita tengok kepada perbincangan isi kandungan kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan yang pertama, saya sertakan pengenalan. Yang 2.0, kod etika perguruan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, isu seksual yang telah dilaporkan dalam kalangan guru-guru di Malaysia. Dan yang kelima, faktor-faktor berlakunya gangguan seksual dalam kalangan guru dan juga para pelajar. Dan 6.0 iaitu senarai kesalahan etika seksual, etika guru. Dan yang 7.0, hukuman kepada pesalah jika mereka melakukan kesalahan gangguan-gangguan berkaitan dengan seksual kepada para pelajar, maka apa hukuman-hukumannya, dan kita akan lihat bagaimana hukuman itu dalam bentuk bagaimana. Dan 8.0, kesan kepada mangsa. 9.0, cara menangani. 10.0, kesimpulan. Dan yang terakhir ialah rujukan. Baik, seterusnya kita lihat kepada pengenalan topik perbincangan isu salah laku kita yang telah saya persembahkan pada hari ini. Isu gangguan seksual dalam pendidikan merupakan isu yang semakin membimbangkan. Kalau kita perhatikan, memang ia adalah satu isu yang bukan sahaja berlaku di Malaysia, tetapi ia melibatkan isu global di seluruh negara, termasuk di seluruh dunia. Tetapi dalam tempoh kebelakangan ini di Malaysia, sejumlah besar, bila kita katakan, dilaporkan oleh media massa telah mendedahkan amalan yang tidak bermodal yang telah dilakukan oleh sebilangan guru-guru terhadap para pelajar. Guru ini sepatutnya menjadi model teladan kepada generasi muda, kepada anak-anak pelajar, tetapi mereka telah mencemarkan identiti profesional keguruan yang begitu mulia kepada menjatuhkan martabat mereka ke tempat yang sehina-hina, walaupun dalam konteks agama dan juga dalam konteks institusi perguruan itu sendiri. Dalam konteks agama, kita melihat ini merupakan satu dosa ataupun dosa besar yang boleh kita lakukan, isu seksual. Dan dalam konteks isu perguruan, dia boleh merendahkan martabat seseorang guru itu dalam kalangan mata masyarakat dan juga orang-orang sekeliling. Kerana masyarakat melihat guru ini adalah suatu profession yang begitu mulia, yang kerana mereka ini adalah orang-orang yang mendidik
para pelajar ke arah kebaikan. Baik, kajian mendapati bahawa gangguan seksual ini bukan sekadar pencabulan hak asasi individu, malah ia merupakan pelanggaran total terhadap kod etika keguruan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Baik, seterusnya kita lihat apa itu masuk kod etika perguruan. Baik, kod etika keguruan Malaysia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan jelas menetapkan standard tingkah laku profesional untuk para guru. Maksudnya guru ini mempunyai suatu standard tersendiri, suatu garis panduan tersendiri ataupun dikenali sebagai kod etika yang mesti dipatuhi oleh para guru untuk menjadikan mereka ini guru-guru yang berprestasi tinggi dan juga guru-guru yang mempunyai nilai martabat tinggi dan disanjungi oleh para pelajar dan juga masyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, melalui garis panduan pengurusan salah laku seksual 2023, guru diharapkan, ini beberapa etika kod perguruan yang akan saya baca dan diteliti oleh, dan saya akan baca dan saya akan huraikan sedikit. Yang pertama, guru ini mestilah mengekalkan martabat profesion perguruan sebagaimana yang telah saya jelaskan sebentar tadi, bahawa guru ini sangat mulia kerana mereka ini bukan sahaja mendidik, memberikan ilmu dan juga membimbing anak-anak didik para pelajar pelbagai bangsa ke arah perkara-perkara kebaikan. Jadi kod etikanya adalah untuk kita kekalkan. Sebagai jika menjadi salah seorang guru, mesti kita kekalkan martabat profesion ini. Dan yang kedua, melindungi kebajikan guru. Sebagai contoh, pelajar cedera, kita mesti bagi, kita mesti menjadi seorang doktor. Jika pelajar ini kekurangan tiada duit, mesti kita bagi, kita ibarat seperti tabung zakat, memberi wang kepada para pelajar. Di situ kebajikan ini tidak terletak kepada sebegitu, tetapi ia tertakluk kepada skop yang lebih besar, iaitu kebajikan dari segi ilmu, ruang, wang, masa dan juga tenaga kita, yang sebagaimana yang kita pernah dengar bahawa guru ibarat seperti lilin. Maka hak guru dalam kod etika perguruan mestilah melindungi kebajikan seseorang murid itu. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap profesional pada setiap masa, iaitu guru ini yang saya pernah dengar bahawa guru kita mesti berlakon. Berlakon bagaimana? Mesti kita menunjukkan sikap profesional kita, integriti kita, atau kita boleh nyatakan bahawa kita ini dipandang mulia oleh para pelajar dan juga oleh masyarakat. Dan seterusnya, yang keempat ialah guru ni kod etikanya adalah kita mesti hormati hak dan juga martabat pelajar, hak masa, iaitu hak ruang mereka untuk mereka belajar, hak ilmu mereka yang patut kita beri kepada mereka, dan martabat pelajar yang mesti juga kita sebagai seorang guru hormati mereka dari segi pelbagai ruang, peluang dan juga hak-hak yang telah disepakati dalam Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap para pelajar. Okey, seterusnya kita lihat kepada item yang seterusnya, iaitu sebarang tindakan yang melibatkan gangguan seksual. Inilah yang kita bincangkan. Adalah pelanggaran mutlak kepada prinsip-prinsip etika ini. Maka jika seseorang guru itu telah melakukan gangguan seksual, sebagai contoh,
menegaskan bahawa gangguan seksual bukan sekadar kesalahan disiplin, malah ia merupakan pengkhianatan. Saya ulang, pengkhianatan, satu istilah yang agak kasar yang kita boleh katakan terhadap para manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, gangguan seksual merupakan pencabulan hak fundamental individu. Piagam Hak Asasi Manusia Malaysia dengan jelas menyatakan hak setiap individu untuk yang pertama, mendapat perlindungan daripada sebarang bentuk kekerasan. Yang kedua, menerima layanan yang bermartabat. Yang ketiga, bebas daripada diskriminasi dan gangguan. Ini adalah hak-hak setiap individu, bukan saja hak pelajar tetapi dalam hak asasi manusia yang telah ditetapkan di Malaysia, bahawa terdapat 3 hak asasi yang mesti setiap individu ini terima. Sebagaimana telah saya nyatakan, dari segi mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan seperti ditumbuk ataupun kita dengar isu-isu seperti sebelum ni, isu seorang tentera. Ini saya bahas dari luar konteks sedikit. Seorang tentera telah menumbuk seorang wanita ketika mana wanita ini hampir-hampir terlanggar anaknya ketika melintas jalan. Jadi perlindungan ini sepatutnya wanita itu dapat daripada kekerasan. Tidak ada seseorang pun layak untuk melakukan kekerasan seperti menumbuk ataupun melakukan provokasi terhadap mana-mana individu lain. Yang kedua, menerima layanan yang bermartabat. Ini adalah tidak sepatutnya seseorang itu menjadi hamba kepada seseorang yang lain. Maka bebas daripada diskriminasi ataupun gangguan. Maksudnya gangguan daripada gangguan seksual ataupun diskriminasi kaum terhadap mana-mana para pelajar ataupun individu yang lain. Kita lihat sekarang beberapa minggu yang lepas banyak isu-isu berkaitan dengan diskriminasi kaum telah ataupun rasis telah dibangkitkan oleh puak-puak yang ataupun golongan-golongan yang tidak senang dengan perpaduan kaum di Malaysia. Seterusnya, kita lihat kajian yang dilakukan oleh Mustafa Ali Muhammad pada tahun 2022 menekankan bahawa mangsa gangguan seksual mengalami kesan psikologi yang mendalam termasuk trauma, rendah diri dan gangguan emosi jangka panjang. Ini yang kita akan lihat dalam satu topik yang sebentar lagi. Saya akan bincangkan secara dengan teliti apa kesan-kesan daripada gangguan seksual yang telah dilakukan oleh para guru terhadap para pelajar ini. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita lihat apa antara isu-isu seksual yang telah dilaporkan dalam tempoh 5 tahun ini. Sebelum itu kita lihat apa yang diperkatakan oleh laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Mereka menegaskan bahawa terdapat peningkatan gangguan kes seksual dalam institusi pendidikan. Jadi bagi saya sebagai seorang guru, saya rasa ini adalah suatu isu yang sangat menyedihkan ataupun suatu isu yang sangat duka cita, kita boleh saya katakan bahawa terjadi dalam kalangan para guru kita, kerana guru-guru ini mereka sebenarnya telah dipilih. Mereka telah dipilih melalui suatu tapisan yang begitu teliti, melalui ujian psikometrik, melalui ujian temuduga, melalui pelbagai ujian untuk menjadikan mereka ini para guru yang memang berkualiti. Tetapi maka jika berlaku isu-isu berkaitan dengan guru dalam telah melakukan isu seksual kepada pelajar, saya rasakan ia adalah sesuatu yang menjatuhkan institusi pendidikan itu sendiri. Maka antara kes yang dilaporkan media dalam tempoh 2020 hingga 2025 adalah antaranya, kita lihat laporan media yang telah dilaporkan oleh media. Yang ini saya telah ambil daripada keratan-keratan akhbar ataupun media-media yang media prima ataupun media rasmi kerajaan tentang kes-kes salah laku yang telah dilakukan oleh para guru. Okay, kita lihat apa yang diperkatakan oleh Astro Awani pada tahun 2024. Ini berita yang telah dikeluarkan pada 26 bulan 3 2024.
iaitu polis melengkapkan kertas siasatan kes salah laku seksual guru wanita terhadap para pelajar. Maksudnya bukan sahaja dalam kalangan guru lelaki, tetapi guru wanita juga ada melakukan gangguan seksual kepada para pelajar lelaki. Ini isu yang sangat besar yang boleh saya katakan. Okey, seterusnya kita lihat. Okey. Tak salah laku dengan para ini isu yang pada awal tahun 2024 kecoh ya satu Malaysia. Saya rasa Musyawarah Puan Nurhaihan juga tahu isu ini, bahawa seorang guru wanita tingkatan 5 dia telah bercinta dengan seorang para pelajar tingkatan 5, guru yang mengajar subjek tingkatan 5, guru mata pelajaran sejarah kalau tak silap saya, ataupun bahasa Melayu tak silap saya. Dia bercinta dengan para pelajar lelaki tingkatan 5. Maka gambar yang bertudung merah itu diambil ketika mana dia keluar bersama-sama dengan pelajar itu di tepi pantai. Maka telah diambil video dan kemudian video itu telah diviralkan dan kemudiannya kecoh satu Malaysia bahawa guru telah bercinta dengan para pelajar. Maka bila kecoh isu seperti ini, maka timbul pelbagai persepsi, pelbagai tanggapan terhadap para guru. Sedangkan kita tidak boleh menyalahkan kerana nilai setitik habis susu sebelanga. Itulah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para guru. Jika ada guru yang terpalit dengan isu seksual seperti ini, maka seluruh institusi perguruan akan terpalit kotornya. Maka dalam laporan sinar harian ini, KPM di bawah Menteri Pendidikan kita, Fadlan Siddiq, telah mengambil tindakan dengan siasatan daripada pihak polis. Seterusnya, ini kita lihat, ini isu yang baru berlaku pada awal tahun ini, di mana seorang guru lelaki didakwa mencabul 2 orang murid perempuan. Ni tak jelas, 2 orang murid perempuan dalam rumah hantu sekolah. Dikhabarkan bahawa bila para guru lelaki ini telah menyentuh bahagian sulit, bahagian dada 2 orang pelajar perempuan darjah 6 di dalam rumah hantu. Dan bila siasatan polis dilakukan, bahawa guru ini telah positif dadah. Ini satu isu yang sangat menyedihkan kerana dalam satu... Okey, baik. Minta maaf Puan Raihan, Ustazah Raihan, kerana tadi ada gangguan line internet tidak berapa kuat. Kemudiannya kita terputus sambungan line internet dan kemudiannya saya buat recording yang kali kedua berkenaan dengan isu ataupun faktor-faktor berlaku gangguan seksual. Baik, saya sambung seterusnya. Faktor-faktor berlakunya gangguan seksual dalam kalangan guru terhadap para pelajar. Yang pertamanya adalah kerana kurang didikan agama. Ini yang kalau kita lihat, kita perhatikan bahawa memang guru-guru ini bukan sahaja guru-guru pendidikan Islam, tetapi dalam kalangan guru-guru yang lain, kalau kita perhatikan di sekolah-sekolah, ada setengah guru yang mereka ini memang tidak solat. Jadi sesuatu yang agak membimbangkan kerana bila tidak solat, solat ni merupakan tiang agama. Maka tiang agama itulah tidak boleh menjadi benteng kepada para guru ini untuk melakukan sesuatu perkara yang melanggar batas-batas dalam agama. Dan yang kedua ialah budaya senyap dan takut untuk melaporkan. Ini adalah faktor yang kita lihat, faktor kepada para pelajar itu sendiri. Jika para pelajar itu diganggu oleh para guru dari segi seksual, maka para pelajar ini merasa takut untuk melaporkan kepada ibu bapa, melaporkan kepada kawan-kawan yang lain, ataupun melaporkan kepada pihak pentadbir sekolah ataupun orang-orang yang lebih berautoriti, kerana mereka
para guru, para orang lain tidak akan mempercayai laporan yang telah dilakukan oleh para pelajar itu, yang telah dilakukan oleh guru-guru tersebut. Maka yang ketiga ialah kekurangan mekanisme perlindungan yang berkesan. Kekurangan mekanisme perlindungan yang berkesan terhadap terhadap para pelajar. Tetapi itu ialah faktor-faktor yang kita lihat pada 10 tahun kebelakang ini. Tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Fadhilina Siddiq memang amat bertegas dalam isu berkaitan dengan gangguan seksual para guru terhadap para pelajar, sehingga kan saya pernah dengar dalam satu ucapan yang telah diperkatakan oleh Menteri Pendidikan kita, Fadhilina Siddiq, tiga dosa besar dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, buli. Yang kedua, isu perkauman. Dan ketiga adalah isu gangguan seksual. Maka Fadhilina Siddiq sendiri memang bertegas untuk membuat satu mekanisme yang teliti, yang holistik dalam mendepani cabaran isu gangguan seksual oleh guru terhadap para pelajar. Dan yang keempat ialah gagal menerapkan pendidikan etika dan kesedaran. Ini adalah dalam kalangan para guru sendiri. Mereka ini tiada kesedaran etika dan tiada kesedaran common sense ataupun etik seorang guru itu sendiri. Kerana terlebih mengikut hawa nafsu, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya sehingga menyebabkan mereka ini telah melanggar ataupun telah merosakkan karier mereka sebagai seorang guru. Dan hal ini telah menyebabkan mereka akhirnya gagal dalam karier mereka seorang guru sehingga akhir hayat mereka. Baik, seterusnya kita lihat senarai kesalahan etika guru. Antara kesalahan etika guru yang telah dilakukan oleh para guru terhadap para pelajar yang telah didokumentasikan, antaranya yang pertama, penderaan seksual secara langsung. Maksudnya guru ini melakukan penderaan seksual secara langsung di hadapan murid-murid lain, sehingga murid itu tidak menyedari perkara itu sebenarnya satu gangguan seksual. Dan kemudiannya yang kedua, unggutan dan juga tekanan psikologi seorang guru terhadap kepada pelajar itu. Di mana mengunggut, guru itu telah melakukan gangguan seksual, menyentuh mana-mana bahagian sulit atau melakukan percakapan-percakapan yang lucah kepada para pelajar, maka dia mengunggut para pelajar itu jangan melakukan, memberi tekanan psikologi sehingga akan menyebabkan para pelajar itu dalam ketakutan. Ada sama. Yang ketiga ialah manipulasi emosi pelajar. Jika dilakukan kepada orang lain, maka guru tersebut akan mengambil tindakan seperti mendenda ataupun membuat sesuatu yang menyebabkan para pelajar itu stres, tertekan ataupun murung sehingga menyebabkan ada setengah pelajar akhirnya membunuh diri. Dan yang keempat, penyalahgunaan kedudukan kuasa. Kuasa seorang guru sebagai guru disiplin sebagai contohnya, sebagai pentadbir contohnya, telah melakukan kesalahan yang serius, iaitu melakukan pelanggaran kod etika seorang guru dengan mencabul hak seorang guru, hak seorang para pelajar. Dan yang keempat ialah melanggar batasan profesional. Ini sama dengan poin yang keempat tadi. Sebagai seorang guru, karier ini mestilah dipertahankan dan juga mestilah dimartabatkan, diletakkan di tempat yang paling tinggi dan bukannya melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru. Baik, seterusnya kita lihat kepada hukuman kepada para pesalah guru yang telah membuat isu salah laku gangguan seksual kepada para pelajar. Saya senaraikan di sini ialah hukuman kepada pesalah ini terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, tindakan disiplin, dan yang kedua ialah tindakan perundangan. Pertama sekalinya kita lihat dari segi tindakan disiplin. Dari segi tindakan disiplin ialah pelucutan jawatan seorang guru itu.
Maka guru itu jika disabitkan kesalahan, maka boleh dilecutkan jawatan seorang guru kepada tiada jawatan. Tidak lagi bergelar seorang guru secara rasmi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala yang kedua, dilarang untuk mengajar di mana-mana institusi di bawah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan jika didaftarkan di bawah sebagai pesalah seksual, maka kemungkinan besar beliau juga, guru tersebut juga tidak akan boleh mengajar di mana-mana institusi swasta, termasuklah swasta sendiri. Okey, dari segi tindakan peranangan, hukuman penjara 10 tahun. Ini hukuman penjara yang paling besar ialah hukuman penjara 10 tahun jika sabit kesalahan. Paling rendah 10 tahun, paling tinggi maksimal 15 tahun. Jika kesalahan itu adalah kesalahan berat. Dan yang kedua adalah denda. Denda dari segi kewangan, duit. Dan yang ketiga didaftarkan sebagai pesalah seksual. Maka jika didaftarkan dengan pesalah seksual, maka kriteria-kriteria tersebut juga termasuk seperti kesalahan seperti para panduan. Jika para panduan tidak lagi boleh bekerja dalam sektor awam, termasuklah tentera, polis, guru, dan ini akan menyebabkan kerjaya perjalanan mereka sebagai seorang guru akan terhenti di situ. Okey, seterusnya kita lihat kepada yang seterusnya. Ini kita lihat, saya ambil daripada berita harian. Berita harian iaitu guru wanita cabul pelajar telah direhatkan. Ini daripada Fadina Siddiq. Direhatkan ini dalam konteks untuk mereka ini, pihak kementerian ataupun pihak polis melakukan siasatan yang terperinci dan holistik menyeluruh terhadap para pelajar, sama ada pelajar itu bersalah ataupun guru itu memang betul-betul melakukan kesalahan cabul terhadap para pelajar tersebut. Seterusnya, ini adalah surat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 13 tahun 2023. Mana surat ini dikeluarkan pada tahun 2023, iaitu berkenaan dengan pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku seksual di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Garis panduan ini memang telah ditetapkan di bawah kementerian untuk melindungi hak-hak para pelajar dan juga salah laku yang telah dilakukan oleh para guru terhadap para pelajar, termasuklah hukuman, termasuklah kriteria kesalahan, termasuklah kod etika yang telah dilanggar oleh para guru. Detail ada dinyatakan di dalam garis panduan tersebut. Ini saya telah kepilkan, saya telah lampirkan buku. Dia seperti buku lah, tebal. Saya dah tengok, agak tebal buku ni. Dia seperti garis panduan. Dia garis panduan pengurusan salah laku seksual di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Inilah menjadi satu guideline kepada kita, para guru sendiri, dalam kita menghindari daripada melakukan kesalahan salah laku seksual ini. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kepada kesan kepada mangsa itu sendiri. Okay, baik. Kesan psikologikal kepada mangsa gangguan seksual membawa psikologikal yang mendalam, iaitu antaranya kajian dilakukan oleh Siti Rahmat Muhammad menunjukkan mangsa mengalami trauma jangka panjang. Yalah, kalau kita lihat bahawa jika para pelajar ini baru kanak-kanak, baru yang berumur tidak sampai 12 tahun diganggu seksual, apatah lagi jika pelajar itu pelajar sekolah menengah yang sudah meningkat dewasa, mereka akan mengalami trauma ataupun fobia yang berpanjangan, menyebabkan rasa takut untuk berhadapan dengan masyarakat, merasakan diri itu agak lemah,
kemudiannya merasa takut untuk berhadapan dengan para guru, masyarakat dan juga ibu bapa, menyebabkan mereka ini mengurungkan diri dan murung berpanjangan. Dan ini akan menyebabkan gangguan dari segi kesihatan mental. Dan jika mental ini terganggu, maka seterusnya akademik mereka juga akan terganggu. Dan kebanyakannya pelajar yang sihat emosi, sihat mentalnya, mereka adalah para pelajar yang cemerlang. Dan kita boleh perhatikan kebanyakan para pelajar yang tidak ada gangguan daripada dapat belajar dengan baik, maka mereka dapat mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran ataupun akademik di sekolah-sekolah. Dan yang seterusnya, sifat rendah diri dan juga kehilangan keyakinan diri mereka. Dan proses ini akan terus berpanjangan, dan kemudiannya mereka ini merasa diri, jika kita lihat kepada pelajar sekolah menengah, mereka akan rasa kotor, mereka akan rasa tidak lagi suci, mereka tidak akan rasa lagi ingin berkahwin kerana mereka telah dicabul dan juga diganggu secara seksualitinya. Dan daripada kita boleh lihat kesan sosialnya adalah stigma terhadap mangsa keduanya, gangguan proses pendidikan sebagaimana yang saya terangkan tadi, gangguan terhadap proses pendidikan mana masyarakat melihat bahawa institusi pendidikan tidak lagi mampu menyediakan tempat yang selamat kepada para pelajar. Pelajar ini sepatutnya berada di sekolah dalam keadaan selamat, diberi ilmu pendidikan, diberi hak-hak mereka untuk belajar, tetapi mereka telah diganggu oleh para guru dari segi seksual. Maka kesan-kesan ini akan menyebabkan rosaknya keseluruhan institusi perguruan itu di sekolah jika tidak dibendung daripada awal lagi. Maka kesan ini kita boleh lihat kepada mangsa. Tapi kesan kepada pesalah guru tadi telah saya terangkan, di mana hak-hak mereka akan diambil, mereka akan dipenjarakan, didendakan, dilucutkan jawatan sebagai seorang guru. Baik, seterusnya kita lihat cara menangani. Okey. Cara menanganinya ialah yang pertama, saya senaraikan terdapat 5 cara menangani yang saya petik daripada buku tulisan Zainal Abidin Sanusi pada tahun 2021, iaitu yang pertama kita boleh lihat melalui latihan profesional. Maksudnya guru-guru ini diberi latihan yang khusus, bukan sahaja dalam bidang masalah laku seksual, tetapi berkenaan dengan latihan integriti. Mungkin sudah bila 10 tahun, 20 tahun mengajar, maka tiada lagi latihan-latihan khusus diberikan kepada mereka, maka mereka lupa tanggungjawab atau integriti mereka sebagai seorang guru. Yang kedua, pemeriksaan psikologi berkala. Pemeriksaan psikologi berkala ini saya lihat ada dijalankan di Kementerian Pendidikan Malaysia dari segi Google Form, tetapi masih tidak cukup untuk kita tapis guru-guru yang mempunyai masalah mental ataupun guru-guru yang mempunyai masalah dari segi emosi, nafsunya terhadap kepada para pelajar yang lain. Jadi perlu pendekatan yang lebih holistik, menyeluruh dan jitu tepat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, perlu dijalankan kepada para guru di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani isu yang semakin hari semakin membimbangkan, kerana kita lihat sebulan sekali ataupun 3-4 bulan sekali ada saja isu-isu berkaitan isu salah laku gangguan seksual oleh guru kepada para pelajar. Yang ketiga, kaunseling dan juga didikan agama. Inilah yang paling penting, kerana agama itu akan menjadi benteng utama kepada para guru untuk mereka ini melakukan apa-apa kesalahan seperti rasuah, salah laku integriti ataupun gangguan seksual ataupun mencuri ataupun mengambil wang-wang daripada kelab badan panjikan. Dan jika agama ini diterapkan ke dalam para guru, maka saya yakin dan percaya bahawa isu inilah core
teras utama, maka isu berkenaan dengan didikan agama, maka isu utama berkaitan yang kita nak selesaikan ialah isu seksual ini dapat ditangani dengan lebih berkesan berbanding dengan cara-cara yang lain. Kerana kita perhatikan di sekolah-sekolah sendiri, saya pernah lihat di sekolah menengah sendiri, para guru, lelaki perempuan bersentuhan seperti tiada masalah, seperti tiada isu. Jadi saya rasa ini, sedangkan mereka ini bukan muhrim dan perkara tersebut dilihat oleh para pelajar. Maka para pelajar mencontohi tindakan para guru ini. Jadi justru saya rasa ini adalah suatu yang patut dibendung oleh oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang keempat ialah penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ini bagi saya KPM kementerian telah meletakkan banyak penguatkuasaan undang-undang dari segi undang-undang daripada kerajaan dan juga kementerian telah banyak, tetapi masih lagi berlaku mungkin undang-undang ini tidak cukup, tetapi saya rasa sudah cukup. Penjara sampai 15 tahun, dilucutkan jawatan. Tetapi mungkin isu utama ialah mereka ini tiada didikan agama, mereka kurang kaunseling dan juga masalah dari segi mental. Dan seterusnya yang terakhir ialah kita boleh lihat pendidikan seks kepada guru dan juga para pelajar. Sebenarnya pendidikan seks ini tidak sudah ada dalam pendidikan moral dan sudah ada dinyatakan. Tetapi yang lebih penting ialah kita sebagai guru pendidikan Islam itu sendiri, sepatutnya kita memberi didikan agama kepada para pelajar ini melalui subjek munakahat. Melalui subjek munakahat ini sebenarnya mengandungi secara keseluruhan berkaitan dengan seks antara lelaki dan juga perempuan, lebih menyeluruh, lebih detail dan lebih bertepatan dengan jiwa agama kita sebagai agama Islam. Saya ambil saya rasa satu isu yang agak penting bila kita sentuh berkenaan dengan pendidikan seks, kerana saya lihat di sekolah-sekolah menengah ataupun sekolah-sekolah rendah terutamanya, guru-guru yang bukan bidang pendidikan agama, mereka berpakaian ketat. Jadi murid-murid yang sudah matang, sudah akil balik, tidak sesuai untuk melihat pakaian para guru yang agak berpakaian ketat, dan ada yang juga yang berpakaian yang sekat, yang sendat hingga menampakkan tubuh badan, juga adalah mengganggu emosi ataupun mental seorang pelajar yang baru sahaja mencapai akil balik. Dan perkara ini sebenarnya patut ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan pendekatan bagi kita menangani masalah gangguan seksual oleh para guru dan juga para pelajar. Dan bukan itu saja, para pelajar ni sendiri saya lihat ada kalangan darjah 6 di sekolah saya sendiri, mereka sudah mula melabuhkan tudung. Sehingga kan ialah kita perhatikan dalam darjah 6 sekarang ini, mereka dah bentuk fizikal mereka itu sudah agak seperti orang dewasa. Maka bila mereka dewasa, mereka melabuhkan memakai tudung yang agak singkat. Jadi agak tidak sesuai untuk mereka ini berpakaian sedemikian, melabuhkan tudung dan kemudiannya berpakaian agak ketat dan menarik nafsu guru-guru lelaki terhadap pelajar ini. Jadi isu ini sebenarnya secara menyeluruh, kita lihat banyak faktor, dan faktor menangani ini juga banyak yang kita dah bincangkan, tetapi itulah perkara yang saya ingin sentuhkan, bahawa ada perkara yang perlu kita fikirkan sama-sama, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan guru ini melakukan gangguan seksual kepada para pelajar. Mungkin juga faktor keluarga, faktor sudah lama tidak berkahwin, faktor mental, faktor emosi, dan juga dari segi faktor-faktor inilah kita bawakan kepada proses untuk mereka ini untuk kita tangani bersama dalam kalangan saya sebagai seorang guru, dalam kalangan pensyarah di IPG, dalam kalangan Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak sekolah dan juga masyarakat itu sendiri, untuk sama-sama kita tangani isu berkaitan salah laku gangguan seksual di Malaysia, di sekolah-sekolah di Malaysia. Seterusnya kita lihat sedikit video yang telah saya Kementerian Pendidikan KPM melancarkan garis panduan pengurusan buli dan gangguan seksual dalam mengekang gejala salah laku tidak bermoral daripada terus menular dalam kalangan pelajar.
Menteri Fadlina Siddiq berkata garis panduan itu akan digunapakai di semua institusi pendidikan kelolaan KPM bagi membolehkan kedua-dua isu berkenaan ditangani sepenuhnya melalui pelbagai kaedah antaranya advokasi dan program intervensi. Menurutnya, garis panduan dua salah laku ini akan digunakan di semua institusi pendidikan di bawah KPM meliputi sekolah, kolej matrikulasi, kolej tingkatan 6 dan institusi pendidikan guru IPG. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan garis panduan itu di Sekolah Menengah Sains Tun Said Sheikh Shahabuddin di Bukit Mertajam hari ini. Katanya, garis panduan itu dihasilkan jawatan kuasa khas yang dilantik pihaknya dengan kerjasama rakan sinergi yang banyak membantu dalam urusan pengendalian salah laku buli dan gangguan seksual. Jadi kita mendoakan dan memberikan sepenuh komitmen untuk melaksanakan garis panduan ini dengan semua kerjasama daripada peringkat KPM turun kepada JPN dan PPD, memastikan juga isu-isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Apa yang menjadi keutamaan kita adalah apabila dalam teras utama kita disebut tentang karamah insaniah, ya. Baik, secara kesimpulannya saya ringkaskan bahawa gangguan seksual oleh guru terhadap pelajar adalah suatu isu besar terhadap kod etika keguruan Malaysia dan hak asasi manusia. Usaha dan pendekatan yang berkesan perlu sentiasa dipergiatkan oleh kerajaan, pihak sekolah dan masyarakat bagi menangani isu ini. Dan begitulah. Dan akhirnya kita perlu bekerjasama di antara kita sendiri sebagai seorang para guru, rakan-rakan para guru mengambil tahu apa masalah yang telah dilalui oleh seorang guru di rumah tersebut, saling bertanya khabar, kemudiannya pihak pentadbir perlu melakukan peranan mereka mengambil tahu hak-hak para guru di sekolah, kemudiannya di rumah ibu bapa, masyarakat dan seterusnya Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga kerajaan perlu sama-sama kita ambil serius isu ini bagi kita membendung gejala salah laku dalam kalangan guru terhadap para pelajar ini. Dan yang terakhir ialah saya sertakan di sini adalah rujukan untuk Ustazah Raihan, Puan Raihan untuk lihat itulah. Dan begitulah, dan saya akhiri persembahan ataupun perbentangan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.